Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey. Ini hari Isnin. Pagi tadi lebih kurang pukul, saya pun tak tahu nak kata apa. Mungkin pukul 4 lebih kot. Hujan. Kan. Jadi itulah. Jalan-jalan pun dah ada lopak air. Dekat kebun alhamdulillah lah. Kan, ada hujan lebat. Cuma saya nak tunjuk satu benda. Nampak? Akhirnya pokok-pokok kelapa yang tak berapa, orang kata hidup segan mati tak mau tu, dah mula hidup dengan galak. Ni lagi satu. Jadi antara faktor pokok-pokok ni dah mula nak naik kan, mungkin disebabkan hujung tahun lepas siri-siri banjir tu tak banyak sangat. Ada banjir setakat orang kata macam mana paras-paras, buku lali, tulang kering kan. Cuma paras yang orang kata dalam sampai atas lutut tu sekali je. Jadi mungkin itu adalah faktor yang membantulah pokok tu tak stres sangat. Lupa nak cerita. Tu bukan pokok kelapa saya tu. Itu jiran depan kebun saya. Dia tanam bulan 12 tahun 2023. Tapi pokok dia memang kalah lah dengan pokok yang saya tanam bulan 8 tahun 2024 yang saya tanam mata busut. Sebab dia, itulah, ramai orang cakap kelapa ni tahan banjir, kelapa ni tahan banjir. Tapi kalau bahagian kata pucuk kelapa ataupun umbut dia ni terendam dalam air, dia stres juga kan. Jadi itu pasal saya tanam mata busut. Hari ni saya datang, saya nak bakar pelepah yang saya dah tarik lah. Itu je lah. Lepas tu adalah sikit-sikit nak tengok lagi pokok kelapa yang saya rasa dah boleh keluar seludang, tapi dia terbantut lah. Dah dekat pukul 2 lebih dah ni. Rasanya 2.30 lah kot. 2 suku. Jadi itulah sebab pelepah daun kelapa ni ada yang basah sebab hujan time-time subuh tadi kan. Sebelum subuh lah kot rasanya. Sebab saya tidur pukul 1 tu rasanya tak hujan lagi. Jadi itulah, semalam pun kalau tak silap saya ada dalam berita mengatakan yang monsun peralihan dah start. Dijangka bermula 26 Mac. Ini dah berapa April dah. Jadi itulah, adalah orang kata episod-episod apa ni, hujan lebat dengan angin kencang sebelah pantai barat Malaysia dengan bahagian utara Semenanjung lah, termasuk Sabah dan Sarawak. Jadinya rasanya iyalah kot, dah start hujan, tapi hujan malam kan. Jadinya pelepah ni pun ada lagi baki yang tak habis bakar lagi. Saya nak bakar habis dulu. Alhamdulillah dah pukul 2.30 lebih. Sampah pun dah banyak dah jadi debu. Jadinya saya nak pergi tengok pokok kelapa yang sepatutnya dah boleh dibuahkan. Okey, jadi ni pokok yang saya tunjuk hari tu, yang pucuk dia teruk kena serangan kuman tanduk, yang dia baru nak pulih, tapi yalah banyak daun yang merekut-rekut. Jadi batang dia pun dah lebih 1 kaki. Tak ada tanda-tanda keluar seludang lagi. Jadi macam biasalah, pokok kelapa ni memang kita bagi rawatan dengan garam lah. Dan garam yang kita akan tabur pada dia pun adalah kita tabur pada pelepah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera pun kelain dah. Bagilah 2 genggam dalam pelepah.
Sini boleh lah sikit lagi. Masukkan je lah dalam pelepah tu selagi boleh. Kemudian bakar pokok sikit. Dan ni pula pokok yang keluar seludang jantan banyak tu. Seludang tak jadi. Ni yang tu yang last lah. Ni pun sama. Kita tabur celah-celah pelepah dia. Dah sekali ni lah angkat dia sikit. Kamera pun ke mana-mana dah. Dia dah penat ni lah buat kerja. Jadi itu je lah perkongsian saya pada kali ni. Kan, saya nak rawat kelapa yang sepatutnya dah boleh mula dibuahkan tu dengan garam dulu. Kan, nak pakai kalsium boron ataupun kalsium boron magnesium tu rasanya macam tak berbaloi lah, sebab 2 pokok je pun. Kalau dah banyak tu berbaloi lah kan. Kalau ada 5 pokok ke atas tu berbaloi lah nak beli seliter untuk rawat 5 pokok. Ini yang kelapa jantannya 1, kelapa yang terbantut sebab rosak 1 kan. Yang terbantuk sebab rosak tu mungkin dengan garam saja dah memadai. Yang kelapa jantan ni tak tahu nak kata lagi. Kita cuba dulu. Dan sebenarnya saya pun dah beli baja garam yang lain. Tu dalam guni tu. Cuma untuk pokok-pokok lain tu saya akan tabur keliling pokok, kat pangkal pokok je lah macam biasa kan. So kesan dia lambat sikit lah, tapi kita bagi jugalah garam kat dia berbanding dengan kita tabur direct dekat celah pelepah ni. Sebab pokok lain pun saya tak nampak macam dia dah sedia untuk dibuahkan. Jadi kita bagi rawatan garam ni secara berkala je lah macam biasa kan. Tak payahlah kita nak bagi dia macam kita nak ajar dia berbuah ke apa kan. Itu untuk pokok yang lain. Pokok yang kita nampak macam dah boleh ajar untuk dibuahkan, kita masukkan celah pelepah kan. Tak tahu lah, itu cara saya lah. Orang lain punya cara lah. Jadi itu je lah perkongsian saya pada kali ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petani.